4 ultimate reward yang tuan-puan akan dapat apabila tuan-puan menjadi dealer public gold. Yang pertama tuan-puan akan capai financial freedom. Financial freedom ni macam mana tuan-puan? Tuan-puan boleh bina passive income melalui business public gold. Dan tuan-puan, passive income yang diperoleh sekitar RM5,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan bermula daripada sekarang. Kalau tuan-puan bermula sekarang, maka 24 bulan ke hadapan tuan-puan akan capai passive income RM5,000 sebulan. Besar tak tuan-puan passive income RM5,000 sebulan? Jadi apa yang beritahu oleh mentor saya, RM5,000 sebulan ni, anda kata kita capai passive income RM5,000 sebulan, seolah-olah kita ada harta bersih 1.2 juta dalam ASB. Kita simpan dalam ASB 1.2 juta, kita akan dapat dividen sekitar RM60,000. RM60,000 setahun tuan-puan dibahagikan dengan 12, kita akan dapat RM5,000 sebulan. Itu adalah nilai passive income tuan-puan. Ataupun tuan-puan ada 10 biji rumah sewa. Tuan-puan ada 10 biji rumah sewa dan setiap rumah sewa tu bagi 500. Maka 500 darab dengan 10, tuan-puan akan dapat RM5,000 sebulan melalui hartanah tadi. Jadi bersama dengan public gold tuan-puan, just bina business public gold. Bantu 1,000 orang menyimpan emas bersama dengan public gold. Dengan ilmu tuan-puan akan dapat passive income RM5,000 sebulan. Yang kedua tuan-puan akan dapat time freedom. Buat business public gold ni tak perlu pergi pejabat tuan-puan. Hanya duduk di rumah, di mana-mana sahaja yang tuan-puan pergi, tuan-puan boleh buat business public gold asalkan ada telefon dan juga ada internet. Yang ketiga tuan-puan, dapat VVIP trip, dapat melancong ke luar negara secara percuma. Jadi tuan-puan, sebelum ni public gold dah bawa trip pergi ke Switzerland. Tahun lepas, tahun 2025, bawa trip ke Cape Town. Dan pada tahun ini akan pergi ke Budapest. Dan insyaAllah pada tahun hadapan akan pergi ke Norway. Percuma tuan-puan, hanya bawa beg, bawa diri sahaja. Makan, minum, trip, semua public gold tanggung, A sampai Z. Dan yang keempat tuan-puan, yang paling special sekali, business public gold boleh diwarisi. Ada kata kita mati dan sebagainya, bisnes ni boleh diwariskan kepada anak ataupun kepada isteri kita ataupun kepada mak kita. Jadi ini telah berlaku kepada rakan dealer saya yang dah meninggal dunia pada tahun 2023 tuan-puan. Itu Tuan Muda Abdul Rahman tuan-puan. Dia meninggal ketika berusia 24 tahun. Dan sekarang tuan-puan, bisnes dia, income dia tu diwariskan kepada mak dia. Mak dia dapat income hasil anak dia bina bisnes public gold, hasil Tuan Muda Abdul Rahman bina bisnes public gold dulu tuan-puan. Sekarang mak dia dapat rasai income tersebut sekitar 6 hingga 8,000 sebulan. Jadi berlaku apa-apa kepada kita pun, bisnes public gold kita secure tuan-puan. Jadi anda kata tuan-puan nak jadi sebahagian daripada dealer public gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya. InsyaAllah tuan-puan tak rugi.